Comelnya baju ni kalau Naira yang pakai. Cantik. Dijangka perarakan kemerdekaan tidak dapat dilangsungkan pada tahun 2026 akibat virus yang merebak di seluruh negara. Semua rakyat diminta untuk kekal berada di dalam rumah mahupun di tempat kerja. Perarakan merdeka dibatalkan? Tak boleh sambut merdeka pula tahun ni. Baju dah siap dah. Atau dia cakap tu. Oh, dia cakap tahun ni kita tak sambut merdeka. Kita tak boleh pergi dataran. Semua orang kena duduk rumah aja. 24 tahun aku hidup, tak ada pula dengar berita macam ni. Ini fake ni. Mana phone aku ni dia. Orang guna dan cakap pasal AI sekarang. Tapi persoalannya, macam mana kita nak tahu AI yang kita dengar, baca dan tengok tu boleh dipercayai? Okey. Aku kena buat something ni. Okay guys, aku nak share something ni. Baru-baru ni, info palsu pasal kemerdekaan telah tersebar. Tolong jangan percaya. Aku dah check video pembaca berita yang viral tu and aku guna teknologi yang Mimos buat. Ini confirm deepfake guys. Astagfirullah. Berita ni palsu rupanya. Naira. Alhamdulillah ya, kita dah boleh sambut merdeka. Yeay. Kemerdekaan memberi kita kebebasan. Teknologi memastikan kebebasan itu terus dipertahankan. Di sinilah Mimos memainkan peranannya membangunkan teknologi yang menjadi benteng keselamatan cyber negara, melindungi data serta memastikan integriti maklumat terus terpelihara.